Weh, aku nak beritahu pada korang ni, tak tahu benda ni penting ataupun tak bagi korang, tapi bagi aku benda ni memang betul-betul mustahak. Sebab itu hari aku pergi jalan-jalan dekat Dungun. Lepas tu aku ternampak satu tempat ni memang agak rare, memang agak menarik untuk kita bawa anak-anak pergi jalan. Sebab kat sini macam-macam ada. Dan sebelum tu aku nak beritahu, tempat ni nama dia Resort Escapade kalau nama English dia. Tapi kalau dimelayukan dia akan jadi Escapade. Meh aku nak tunjuk pada korang satu-satu apa yang ada kat sini. Yang pertama sekali, bila kita masuk gate dia, kita akan nampak guard house. Guard house ni mana-mana tempat pun ada. Itu biasa-biasa. Kita jalan ke depan sikit, korang nampak dah jalan dia macam bengkok-bengkok gini. Okey, lepas tu korang akan nampak dia punya pejabat. Lepas tu korang akan nampak dewan. Kat sini macam-macam aktiviti korang boleh buat. Nak buat kenduri kahwin ke, terpulang pada korang. Tapi korang kena bincang dengan manajemen lah. Kalau korang rasa nak bermalam kat sini, ada bilik dia. Korang cuma bayar je. Lepas tu antara yang menarik dan bukan yang paling menarik, kolam renang dia kat sini. Kolam renang dia untuk budak-budak ada, tapi yang belah sana tu dia agak dalam. Itu 3 meter weh, bapak dalam. Ada lagi, korang nak main kanu ataupun kayak, ada kat situ. Kalau nak main paintball, dekat ujung sana. Kalau korang rasa nak menguji kelajuan motor korang tu, boleh datang dekat sini untuk berlumba secara halal. Tapi dia tengah dalam proses nak dapatkan lesen. Mungkin kot tak lama lagi dia akan buka. Dan yang paling penting sekali aku nak beritahu pada korang pasal tempat ni. Tada! Ini dia. Inilah benda yang kesukaan aku dengan anak-anak. Memang tak sia-sia aku jumpa tempat yang nak kata tersorok, aku pun tak pasti. Tapi memang betul-betul berbala aku datang kat sini. Bermacam-macam cabaran ada kat sini. Korang boleh uji korang punya adrenalin tu dekat tempat ni, yang mana umur 5 tahun pun dah boleh main tau. Lepas tu dia ada bagi kategori untuk orang yang beginner dekat bawah, untuk yang expert macam aku dekat atas lah. Memang betul-betul seronok. Korang tengok lah, bukan setakat anak aku sendiri pun tak tahu nak kata, memang happy. Kalau korang nak tahu dia punya detail permainan ataupun detail cabaran yang ada kat sini, korang pergi dekat next video aku. Dan inilah dia climax keseronokan tempat ni, yang mana kalau korang tak ada tempat nak bawa anak-anak pergi berjalan, korang boleh datang dekat Escapade Dungun Resort. Memang awesome.